Assalamualaikum, saya Syira dan ni pasangan saya. Iwan. Okay, so hari ni kita orang melangsungkan pernikahan dan juga majlis perkahwinan dekat Laman Mazmida 8 November 2025. Okay, makanan kat sini okay, kualiti dia pun terjaga, sedap, tak ada masalah apa-apa. Tetamu pun semua happy, cakap sedap, tak ada masalah apa-apa. Majlis daripada nikah bawa ke sekarang pun berjalan dengan lancar. Staff-staff dekat sini pun okey, tak ada apa masalah, senang untuk communicate, senang untuk beri kerjasama dengan kita orang. So, MC dekat sini memang okey lah, sporting lah, dia faham kan kalau kita buat dua majlis, dia memang faham. So, dia akan atur cantik-cantik lah. So, yang orang-orang yang datang pun kena dengar lah. Tak boleh buat tak dengar je. Kalau dengar, semua akan jadi cantik je. Semua teratur. Koordinator pun akan nampak diorang akan cari wakil tuan rumah. Diorang tak perlu cari pengantin, diorang terus cari wakil. Okey lah macam tu. Diorang tak ada, diorang tahu apa yang perlu dicari. So pengantin tak perlu bagi tahu apa-apa pun. So dia terus pergi ke wakil. Okey lah, alhamdulillah semua berjalan lancar. Rumah Flora memang segar lah, fresh. Tak nampak macam malap. So orang datang pun orang banyak komen memang cakap cantik, semua macam baru. Alhamdulillah lah, komen semua yang baik-baik. Mazmida terbaik.